Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Dash dalam Dash Channel. Alright, let's go. Civic. Gimana Civic? So hari ni cerita sikit lah kan, kenapa aku beli Z650. Kenapa aku pilih Z650. First of all, kita tengok dulu list lah. List yang menjadi calon kandidat aku kan nak beli motor. Z650 of course salah satu kandidat. Lepas tu ada Duke 390. Harga berkurang kan. Itu je lah kot yang aku consider nak beli. Z650 atau Duke 390. Yang Duke baru tu lah, Duke 2024 tu. Oh. Tarik dulu. Woo, sedap kan. Okay, Duke 390 tu dekat Auto Show aku dah test ride dan aku agak kecewa dengan dia punya performance. Tak berapa ngam lah kan. Memanglah kalau compare dengan Z650 ni, memang Z650 lagi dahsyat. Dia punya TikTok dia sebagainya kan. Tapi aku tak sangka Duke tu macam tak berapa best. Sebab Duke 250 aku bawa best, 390 tak best. Pelik tak aku. Motor ni memang kuat guys. Memang kuat gila. Hai, takut aku. Masa takut-takut lagi tak pulas. Aku tak pulas habis lagi. Dia punya power tu ada dekat mana-mana. Dekat mana gear pun, dekat mana RPM pun pulas pergi. Bunyi pun sedap walaupun standard kan. Ha. Balik mana? Balik mana? Oh, Bangi. Okey. Safe ride bang. Alright. Okay, kenapa aku beli Z650? Sebab kenapa aku nak tukar kan? Sebab satu aku posisi dia lebih selesa lah. Posisi dia selesa daripada Ninja aku. Dan power dia pun ada kan. Sebenarnya kalau aku nak beli Z500 pun okey je. Sebab aku memang, aku dah cakap pada video-video aku nak lebih power ni nafsu je sebenarnya. Tak perlu kan pun Z500 pun dah cukup untuk aku. Cuma yalah, kita kalau nak upgrade tu adalah kan, kita upgrade yang besar terus kan. Ada yang sarankan aku beli Z9 dengan MT-09. Aku okey je, boleh je beli. Cuma aku bila aku bawa motor tu penat tau. Aku tak boleh nak enjoy. Tapi jujur aku cakap motor ni lagi kuat dia punya power bawah dia daripada Z900. Sebab Z900 dia 4 inline kan. Dua silinder, dia lagi torque dia. Torque dia lebih kuat lah.
Apa depan ni? Tapi angin lah, angin kuat gila rasa. Duduk sikit lah. Motor Ninja tu memang tak sampai setahun. Tak sampai setahun. Aku pakai CBR 150R, Ninja 250. Lepas tu tukar pada ZN650. Memang singkat sangat masa. Daripada 150 ke 650. Rasa